Assalamualaikum guys, jumpa lagi di YouTube channel Akram Razali. Macam ni, believe that. Okay, ambil mic satu. Konten apa yang kita nak buat ini? Tahu ke konten apa nak buat ini? Okay, konten yang kita nak buat ni adalah 24 jam Izana kena dengar cakap Akram lah. Yang konten sebelum ni nak buat kan yang saya dengar cakap awal. So kali ni konten yang Izana pula kena dengar cakap Akram. Akan ada buat kat IG, ramai yang full. Yang tu lah. Anda dah ready? Cakap kat mak kat. Ready lah. Ya. Okay, tapi tak sampai 24 jam pun. Korang kena tengok apa yang Akram suruh. Okay, sebab kita orang ni nak keluar. Pertama, kita pergi makan dulu. Apa yang saya nak, sekejap lagi saya beritahu. Jom kita pergi makan. Dah lapar sangat ni. Korang terus menonton ya. Let's go. Okay guys, so panas-panas ni kan, Izana sini. So panas-panas ni kita tak payah naik kereta lah, kita jalan kaki. Jika dah makan, ya ke tak? Ya. Okay, jom kita jalan kaki. Kita kena jalan kaki lah. Kita ni tak boleh nak bagi kesenangan sangat kat bini. So kita kena ajar dia hidup susah juga. Sebab kita orang nak makan kedai makan tu, naik kereta tak best lah. So kita kena exercise panas-panas ni. Kita berjalan kaki. Boleh ke? Yes or no? Yes. Okay, kita jalan kaki. Okay guys, so kita nak pergi kedai makan ni. Anjing bunyi pula. Okay, jom kita litas. Cepat. Jom. Tengok mana ada. Awak, jom kita gerak. Tapi awak bayar boleh? Bayar. Awak bayar. Kan kena cakap yes, tak boleh cakap no. Okey lah. Boleh tak? Ya. Okey, pergi bayar. Okey, pergi bayar. Ikhlas tak? Awak. Thank you belanja makan. Ikhlas tak? Ya. Alah, apa je pun. Alah. Okey lah. Sekejap lagi transfer lah. So nampak sangat panas ni. So sekejap lagi kita nak pergi mana ni? Mas. Okay, hari ni dah rancang nak pergi main baseball. So aku kena cakap yes, kita kena pergi main baseball. Kita sebagai lelaki ni, sebelum nak keluar kita kena pergi membuang dulu. Jomlah kita sakit perut lah, jom. Kita jumpa di lokasi seterusnya. Okay, bye. A few moments later. Okay guys, so jom kita pergi ke destinasi kita. Nak pergi dekat main baseball. Tak silap tu kat KL, tapi aku tak ingat kat mana. Aku tak tunjuk lah perjalanan nak pergi ni sebab aku nak pakai Waze. So apa-apa pun enjoy dekat sana. So konten ni tetap stay 24 jam kena cakap ya. So kita tengoklah apa yang akan bagi dekat wife aku ya. So apa-apa pun, let's go. Jom. Perpisahan
Guys, so kita main baseball. Suara Akram dengar tak? Abang main. Okay, so kita main baseball yang sini. Kita main dalam ni. Jom kita try main. Izana pun kena main. Kena cakap yes. Cakap yes. Orang tu mana nampak? Oh, okay. Jom. Siapa nak start dulu? Awak lah. Ke saya. Okay guys, so kita suruh Izana dulu ya. Kita tengok Izana main. Dah. Dah. Jom. Kita tengok orang dulu main macam mana. Izana takut lah. So dia kena cakap yes. Izana tengok orang main macam mana. Boleh lah. Okay. Dah. Saya takut. Okay, try. Dah ke? Stand by lah. Tak jadi. Apa macam tu? Berjaya pukul. Saya berjaya pukul 1 je. Okay guys, dah habis masa. Macam dah. Makin stres sebab tak dapat pukul langsung. Dia ada makan ke? Kat mana makan? Mana ada makan. Tak ada makan. So macam mana perasaan dia? Okey lah, seronok. First time try. Okay, so giliran Akram pula ya. Let's go. Okay, kita tengok Akram masuk dulu. Bagi Akram bersedia dulu. Phone Akram dah full. Ajan dia kena cakap ya Ni ada sampah. Aku rasa dia buang sampah. Zana, tolong buang sampah. Alah situ je po. Aduh, bila lagi kita boleh bully kan. Cik dia bully kita kan. Wow, pandai. Sekarang nak pergi mana? Nak pergi minum kan? Awak nak minum tadi. Nak minum apa ni? Saya ikut awak. Okay guys, Akram dan Zana dah tak tahu nak buat apa. Akram plan untuk pergi terjas tempat kerja Akmal. So kita tengok Akmal dengan bini dia ada buat kerja ke tak. Let's go. Okay, so kita akan promo. Ini brand Skechers, brand kembar saya. Tengok dia tengah tu. Ni try kasut ni. Try kasut. Mak. Cakap menang tu. Okay, so kita dah. Buat apa? Tengok. Aku kata 24 jam dia kena dengar cakap ya. Kerja part time aku masak. Okay guys, so nampak dia duduk, aku nak suruh dia berdiri biar aku nak pergi duduk sana. 24 jam tak habis lagi kan? Okay, berdiri sekarang. Okay, pegang kamera. Okay. Sekejapnya duduk. Bawa kereta satu hari ni penat lah. So bagi Akram duduk lah. Kita customer, kita kena keluar dah.
Kita kena keluar dah. Kita customer dah nak pukul 10. Oh ya ke? Tak boleh. Ya, tu pekerja contoh. Tengok pekerja contoh. Aku mau terpaksa tolong kaunter lain. Gaji lah pekerja ni. Kita kena keluar, kita customer tau. Tengok laki-laki bini tengah borak. Garu. Lakam boleh tunjuk dekat ni. Viral garu. Bye bye, selamat tahun baru. Selamat tahun baru.